Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Untuk hari ini saya nak kongsi bagaimana kita nak masuk ke AI Tools D5. Okay, jadi langkah yang pertama. Okay, ini langkah pertama. Pastikan langkah pertama ni diikuti dahulu supaya kita tidak buat silap untuk kita login nanti ya. Okay, langkah pertama kita lihat pada bahagian penjuru sebelah atas kita punya Google Chrome. Okay, bila kita masuk Google Chrome, kita tengok bahagian atas ni. Okay, kita semak dulu bahagian atas ni. Kita klik pada gambar ataupun kalau kita tak pernah tukar gambar, dia akan ada huruf lah. Okay, bila kita tekan gambar ni, kita akan pastikan email yang kita guna. Macam sekarang ni saya guna email email D5 Guru. Dan kita tengok kita ada banyak-banyak lagi lah. Macam saya sekarang ni ada banyak bawah ni, ada banyak lagi email-email lain. Jadi kalau kata kita guna email yang lain, jadi ini berisiko apabila kita login nanti kita menggunakan email lain dalam AI kita tu. AI tools yang kita pilih nanti. Okey? Jadi pastikan ini betul dahulu. Macam mana kita nak tambah kalau tak ada? Okey, kita boleh turun ke bawah. Kita pergi kepada Add Chrome Profile. Pastikan di bahagian atas ni adalah email yang betul. Okey. Kemudian kita masuklah ke D5 kita. Kalau kita pilih yang betul, okey, kita akan terus masuk ke D5 2.0. Okey, macam biasa. Okey. Di bahagian ruang pengajaran saya ni, menu utama, paling depan dia ada AI Tools. Tapi hanya untuk D5 Guru. Kalau kita masuk D5 Murid tak ada. Okay, kita tekan AI Tools. Di sini kita tengok ada banyak. Tanya buku, Notebook LM, Microsoft Copilot, Gemini AI, ChatGPT dan banyak lagi. Terpulang kepada kita yang mana yang kita selesa. Tapi macam saya lebih selesa dengan GPT. Okay, kalau kita tengok sini, kita ada Suno juga, Bing AI, Bing Image Character pun kita ada. Kita pilih contoh di sini ya, saya pilih ChatGPT. Okey, apabila kita masuk kepada ChatGPT, di sinilah bahagian yang penting, iaitu bila kita login. Kalau kita dah login, kita tengok, kita periksa tengok kita guna email yang mana. Tapi kalau kat sini dia belum login lagi. Jadi kita pilih saja login ataupun kalau kali pertama kita pilih sign up. Jadi saya pilih sign up dulu. Okey, bila pilih sign up, okey, dia kita create an account, kita pergi ke continue with Google. Okey, kita pilih account Google. Bila kita pilih account Google, okey, di sini sebenarnya saya dah pernah login sebelum ni. Saya dah pernah login. Jadi kita tengok kita tengok bahagian email ni, bahagian M ni ya. Okey, dia menggunakan email moi-dl.edu.my iaitu email D5. Di sinilah yang menunjukkan bahawa kita menggunakan email D5 untuk login masuk atau penggunaan AI. Di sini ChatGPT lah, sama juga dengan Copilot. Contohnya Gemini, ya, saya tunjuk kalau kita guna Gemini. Okey, pun sama juga, nampak? Google account kita dah guna account D5 Guru. Okey? Sama juga kalau kita guna Copilot. Jadi dengan cara ni lah baru kita dapat menggunakan AI. Sama juga continue with Google. Kita pilih with Google. Jangan salah pilih. Nampak dia akan pilih email D5 kita. Sebab kita dah daripada awal langkah yang pertama tadi, kita dah menggunakan email D5 Guru. Nampak? Dah selesai. Kita tengok kita dah menggunakan email D5 Guru. Begitu juga dengan yang lain-lain. Saya harap penjelasan saya ni jelas dan guru-guru boleh masuk AI menggunakan D5 Guru dan akan direkod sebagai penggunaan AI oleh guru-guru di sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.